Hai semua. Hari ini kita masuk bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Bab ini macam kita masuk dunia mikroskopik, dunia yang mata kasar tak nampak, tapi kerja dia bukan main besar. Kita akan belajar apa ITU sel, organel dalam sel, beza sel haiwan dan sel tumbuhan, organisma unisel macam ameba dan paramecium, serta bagaimana sel boleh bergabung jadi tisu, organ, sistem dan akhirnya organisma lengkap. Senang cerita, kalau badan kita ini macam negara, sel ialah rakyat yang bekerja tanpa cuti. Kecoh-kecoh pun power. Sel ialah unit struktur dan fungsi asas bagi semua organisma HIDUP. Maksudnya, semua benda HIDUP ada sel. Manusia ada sel, tumbuhan ada sel, kucing ada sel, arnab pun ada sel. Cuma meja kantin tak ada sel ya, sebab dia bukan benda HIDUP. Sel penting kerana semua proses HIDUP berlaku di dalam sel, seperti respirasi, sintesis protein, pertumbuhan dan pembiakan. Walaupun sel sangat kecil, tugas dia besar. Ibarat pekerja belakang tabir, orang tak nampak, tapi kalau dia berhenti kerja, habis satu sistem jadi kelam kabut. Dalam sel, ada banyak bahagian kecil yang dipanggil organel. Organel ini macam jabatan-jabatan dalam satu kilang. Nukleus ialah bos besar sebab dia kawal aktiviti sel dan simpan maklumat genetik. Mitokondrion pula macam TNB mini sebab dihasilkan tenaga. Ribosom bahagian buat protein, macam dapur protein. Membran plasma pula jadi pagat, kawal siapa boleh masuk dan keluar. Sitoplasma ialah kawasan kerja tempat tindak balas kimia berlaku. Jadi, sel bukan kosong ya. Dalam dia sibuk macam pejabat waktu pagi Isnin. Sel tumbuhan ada beberapa ciri khas yang sel haiwan tak ada. Pertama, dinding cell. Ini macam pagar rumah, bagi bentuk tetap dan sokongan. Sebab ITU sel tumbuhan nampak lebih kemas, bukan macam sel haiwan yang bentuknya lebih bebas. Kedua, kloroplas, tempat fotosintesis berlaku. Kloroplas ini macam dapur solar, guna cahaya matahari untuk hasilkan makanan. Ketiga, vakuol besar, tempat simpan subsel dan bantu kekalkan kesegahan. Jadi kalau pokok layu jangan tuduh dia malas, mungkin vakuol dia kurang air. Sel haiwan dan sel tumbuhan ada persamaan dan perbezaan. Kedua-duanya ada membran plasma, sitoplasma, nukleus, mitokondrion, dan ribosom. Tapi sel tumbuhan lebih berdisiplin bentuknya kerana ada dinding sel. Sel haiwan pula bentuknya tidak tetap, lebih fleksibel, macam pelajar cari posisi selesa waktu belajar. Sel tumbuhan ada kloroplas untuk fotosintesis dan vakuol besar untuk simpan air. Sel haiwan tiada kloroplas, sebab kalau manusia boleh fotosintesis, waktu rehat sekolah mungkin kita cuma berdiri bawah matahari saja untuk kenyang. Untuk tengok sel, kita perlukan mikroskop. Jangan cuba tengok sel guna mata kasar, nanti nampak meja saja. Bagi sel epidermis bawang, kita ambil lapisan nipis, letak atas slide, titis iodin dan tutup dengan penutup slide. Kita boleh nampak dinding sel, sitoplasma, nukleus dan vakuol. Bagi sel pipi manusia pula, kikis lembut bahagian pipi, titis metilina biru dan perhatikan. Ingat, kikis lembut dia bukan macam nak korek harta karun. Mulakan dengan kuasa rendah, supaya imej mudah dicari. Organisma unisel hanya ada satu sel, tapi jangan pandang rendah. Amoeba dan paramecium ini walaupun single cell, dia boleh makan, bergerak, bernafas, buang bahan kumuh dan membiak. Amoeba bergerak guna pseudopodium, iaitu kaki palsu. Nama saja palsu, tapi fungsi betul. Paramecium pula bergerak guna silia, macam rambut-rambut halus yang mendayung dalam air. Kedua-duanya guna vakuol mengecut untuk buang air berlebihan dan membiak melalui belahan dedua. Satu jadi dua, bukan magic. ITU biology. Organisma multisel ada banyak sel, dan setiap sel ada kerja masing-masing. Ini dipanggil pengkhususan sel. Sel darah merah kerja dia angkut oksigen, bukan angkut gosip. Sel saraf hantar impuls saraf, macam talian internet badan. Sel otot mengecat untuk pergerakan. Sel sperma berenang menuju oval. Perjuangan dia jauh juga. Sel rambut akar menyerap air dan mineral, manakala sel palisat menjalankan fotosintesis. Prinsip penting, struktur sel berkait rapat dengan fungsi. Bentuk lain, kerja pun lain. Macam kasut sukan dan kasut sekolah, dua-dua kasut, tapi fungsi berbeza. Dalam organisma multisel, susunan dia sangat teratur. Urutannya ialah sel, right pointing arrow tissue, right pointing arrow organ, right pointing arrow system, right pointing arrow organisma. Sel ialah unit asas, contohnya sel otot.
Banyak sel otot yang sama fungsi membentuk tisu otot. Beberapa tisu bergabung membentuk organ seperti jantung. Beberapa organ bekerja sama membentuk sistem, contohnya sistem peredaran darah. Akhirnya, semua sistem membentuk organisme lengkap seperti manusia. Senang ingat, sel ITU pekerja, tisu ITU pasukan, organ ITU jabatan, sistem ITU kementerian, organisme ITU satu negara lengkap. Sebagai penutup, bab 2 mengajak kita bahawa sel ialah asas kehidupan. Organel dalam sel ada fungsi masing-masing. Organisme unisel seperti amoeba dan paramecium boleh hidup, walaupun hanya satu sel. Organisme multisel pula mempunyai banyak sel yang khusus untuk tugas tertentu. Sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk sistem, dan sistem membentuk organisme. Kajian sel penting dalam perubatan, pertanian, bioteknologi dan forensik. Jadi, bila faham sel, kita sebenarnya sedang faham rahsia asas kehidupan. Kecil saiznya, besar jasanya. Thank you for watching this video. We hope it has helped you understand the fundamentals of cell biology and organization.